Jadi kenangan ambil masa yang lama akak nak lepaskan kancil. Ambil masa yang lama untuk akak lepaskan kancil ni sebab banyak kenangan dengan mak. Dah bertahun dah mak pergi. Ada je orang datang tanya nak beli kereta, tapi masa tu tak nak lepaskan sebab masih ada kenangan lagi dalam dengan kereta tu. Membayang mak dia tak suka duduk depan, dia akan duduk belakang. Kita tahu kalau masuk je kereta, tempat duduk belakang tu adalah seat dia. Tinggal tapak. Tapi itulah bila fikir, kata harta dunia kena lepaskan kan. Lepaskan harta dunia lah ni. Sebab kalau nak repair pun dia perlu lebih kurang dalam 5,000 juga nak repair modal semua kan. Saya tak payahlah. Anak-anak nanti akan ada kehidupan. Tu ada duit untuk beli kenderaan baru lah. Tinggal kenangan semua. Bye. Berapa tahun? Masuk 5 tahun tersadai dah. Tersadai. Dia macam tu lah, kita lupuskan lah. Kalau nak repair pun dia ambil masa. Dia ambil bajet dalam 5,000 jugalah nak buat semua. So, bye kancil. Banyak kenangan lah. Mak dulu selalu naik. Itu simpan lama sebab mak lah. Rasa macam ada kenangan mak lagi naik kereta ni. Ni dah tak ada dah. Tak apalah, kita lepaskan lah daripada tak pakai. Nak repair pun banyak agak pakai duit. Bye. Datang nak ambil. Bye. Bye kenangan. Kenangan mak. Sedih. Sama lepaskan kenangan mak pergi. Ha? Bayang mak ada kat belakang
Bye. Bye kenangan dengan mak. Bye.